Saka Lia yang singgah dari perjalanan Part 3. Bismillah, Assalamualaikum. Kali ini Ana nak kongsikan pada semua tentang Saka Lia yang singgah daripada perjalanan pula daripada Mersing ke Terengganu. Apabila makhluk tersebut masuk kepada pemuda ini, dia adalah makhluk tersebut memberi respon kepada makhluk kepada persaing dia, iaitu makhluk dia, pemuda ni ada salah silah keturunan juga yang mempunyai keturunan yang ahli silat yang membabitkan bangkit ataupun mempunyai khadam. Mungkin orang-orang terdahulu dia membuat perjanjian dengan makhluk tersebut, tetapi tidak melepaskan ia dan memutuskan perjanjian tersebut. Jadi yang memberi kesan adalah memberi kesan kepada anak cucu beliau. Jadi kes ni kita dapat panggilan kecemasan daripada madrasah yang berhampiran bahawa dia perlukan rawatan segera. Sedangkan masa ni Ana jaluar pun penuh. Disebabkan dia memerlukan rawatan segera, Ana pergi kepadanya dahulu untuk berikan khidmat padanya. Alhamdulillah, selepas dia ruqyah, dia dah mula muntah. Dia keluarkan yang liar tadi, tetapi yang tinggal dalam badannya adalah yang keturunan dia. Jadi kita akan putuskan yang keturunan. Ini dia muntahkan apa yang ada. Memang respon dia agak kuat. Respon dia sebab mak dia pun memang mudah terkena kerasukan. Jadi apabila mak dia ada, dia akan lebih respon lah. Makhluk tu respon dengan mak dia. Jadi mak dia pun turut kerasukan apabila kita meruqyah. Jadi mak dia dah dekat sebelah dia. Ini adalah kaedah daripada kami UP Barakah. Jadi setiap orang mempunyai kaedah yang berbeza. Jadi daripada Ana, jika nakkan satu respon yang suka berlawang, yang suka bergaduh, yang suka pada bercakap-cakap, itu bukan kaedah Ana. Sebab ada satu benda yang menyebabkan makhluk ini tidak mampu bercakap dan tidak mampu berkata-kata. Jadi hanya itu biar Ana saja yang tahu kenapa dan kenapa. Jadi apa yang Ana nak kongsikan sini, Ana punya kaedah hanyalah melalui kita ikhtiar untuk dapat tahu, kita dapat tahu daripada mana, supaya kita tidak menggunakan. Sebagai seorang perawat ni, kita ada firasat. Melalui Allah kurniakan firasat tu untuk kita gunakan dalam khidmat rawatan kita. Alhamdulillah, Ana tak nak guna firasat tu. Jadi Ana guna kaedah untuk bertanya pada makhluk tu. Seandainya dia ada pada jasad anak Adam ni, maka dia tunjukkan, getarkan jari jemari tu. Itu kaedah Ana. Jadi kalau untuk kita tahu apa part yang seterusnya kita kena buat, itu ada kaedah. Masa scan kita akan tanya dia. Itu adalah kita nak tahu keberadaan dia tu dari posisi yang mana, luar, hasad lengki manusia ataupun saka keturunan. Jadi kita dapat respon melalui saka. Jadi kita buat kaedah saka. Itu pentingnya. Bukan kita gunakan firasat kita untuk kita ketahui dalam jasad tu ada makhluk-makhluk yang Ana sebutkan tadi. Alhamdulillah, pemuda ini bertambah baik walaupun dia pakai saka harimau. Dan semasa meruqyah ni, mak dia, kita rasa sedarkan mak dia untuk dia bertambah baik. Jadi dalam kedua beranak ni kita boleh tengok tangan di sebelah kanan pemuda ni masih lagi bergetar, masih lagi kesakitan akibat ruqyah yang kita lakukan. Sementara menunggu mak dia, kita minta
kita minta keluarga untuk sediakan bahan-bahan untuk kita buat kaedah pemandian sebelum kita memutuskan segala ikatan yang telah dilakukan orang yang terdahulu. Ini adalah kaedah yang mana kita bagi dia tenang menghidu minyak wangi sunnah kasturi kijang untuk tenangkan tubuhnya, untuk tenangkan diri dia supaya dia dapat melawang. Kita akan guna kaedah baca bismillah 5 dan hidu selawat dan hidu untuk tenangkan. Inilah kaedah yang kami lakukan untuk pesakit-pesakit yang perlu melalui rawatan bersama kami. Cuma matlamat kami tetap sama, kesembuhan yang terbaik di sisinya. Ini yang kita lalui adalah buat ikatan pemutus untuk pesakit dan mandi, basahkan badan dulu dengan air biasa sebelum kita mandi menggunakan ais. Ini kaedah mandi ais ni adalah untuk kita semak balik sama ada tak makhluk itu tertinggal dalam jasad anak Adam ni. Jadi kita akan scan melalui air batu. Selepas kita meruqyah, kita akan scan melalui air batu untuk dia respon kesak. Itu adalah tanda masih adanya makhluk dalam jasad anak Adam tu. Jangan lupa sedikit perkongsian daripada saya. Jangan lupa subscribe, follow and share YouTube Barakah. Assalamualaikum, jazakallahu khairan.